Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Adya tidak dapat ditandingi oleh mana-mana unta. Maka datanglah badui yang menunggang tunggangan, lalu ia mendahului unta baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tersebut menimbulkan kerisauan kaum muslimin sehinggalah sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala bahawa tidak ada sesuatu itu diberitahu ketinggian melainkan akan diturunkan pada sesuatu ketika. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya bersifat tinggi diri dan bermegah dengan pangkat, kedudukan dan harta yang dimilikinya, kerana semua itu tidak akan kekal selama-lamanya. Yang kedua, Islam melarang umatnya bersifat berputus asa ketika menghadapi sesuatu masalah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada hadis ini dapat kita ambil pengajaran dan kita sampaikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.